Vitamin C untuk kulit yang cantik, Sarah share kenapa. First, sebab vitamin C ni dia akan boost collagen dalam badan. So, itu akan membuatkan kulit korang nampak anjal, tegang dan muda. Yang kedua, vitamin C ni adalah antioksidan semula jadi. So, dia akan bantu untuk lindung kulit kita daripada radikal bebas. Contohnya macam sinaran UV. Yang ketiga, vitamin C akan bantu untuk kurangkan penghasilan melanin. Punca kenapa ada pigmen gelap dekat kulit korang. So, barulah kulit korang tak nampak kusam dan tona lebih sekata. Yang keempat, vitamin C akan bantu untuk improve skin barrier kita. So, barulah kulit akan jadi lebih lembap dan sihat. Last sekali, vitamin C ni akan bantu untuk mempercepatkan proses penyembuhan luka dan jerawat. So, kalau korang ada jerawat merah ke, vitamin C ni akan bantu untuk kurangkan keradangan. So, barulah jerawat korang cepat hilang. So, kalau korang nak dapatkan vitamin C yang mampu milik tapi berkualiti, korang boleh je DM, inbox atau WhatsApp je Sarah dengan klik link di bio. Okay?